ketika ejekan mengganti hujah, PKR dan politik sindiran murahan. Sejak hari pertama penubuhannya, Parti Keadilan Rakyat tidak pernah diberi ruang untuk bersaing secara idea semata-mata. Parti ini lahir dalam keadaan terbuang dan sejak itu dijadikan sasaran segala bentuk sindiran, ejekan dan hinaan. Dulu melalui pentas politik dan tajuk akhbar, kini melalui klip pendek, bait sarkastik dan akronim murahan yang dijual sebagai hiburan politik. Parti Kuat Rasuah, Parti Kroni Rakyat, Parti Keluarga Rasuah, Parti Kelentong Rakyat, Parti Kencing Rakyat. Label-label ini diulang tanpa segan, seolah-olah pengulangan mampu menggantikan bukti. Ini bukan kritikan politik, ini perang emosi yang tidak menuntut pemikiran, hanya kesetiaan membuta tuli. Hakikatnya, tidak satu pun label ejekan itu lahir daripada dapatan rasmi SPRM, penghakiman mahkamah ataupun laporan audit negara. Ia hidup sepenuhnya di zon kelabu propaganda. Justru sebaliknya, sejak kerajaan Madani dipimpin Anwar Ibrahim pada November 2022, SPRM menunjukkan kebebasan yang lebih besar. Pemimpin kanan dan pegawai kanan PKR serta kerajaan yang hanya dituduh rasuah terus disiasat dan didakwa walaupun kes masih di peringkat tuduhan. Ini bukan perlindungan politik, ini bukti bahawa kesetiaan tidak lagi membeli imuniti. Jika PKR benar-benar kuat rasuah, pemimpinnya akan dilindungi, siasatan akan hilang arah, kes sensitif akan mati senyap. Realitinya pada 2023 hingga 2025 adalah sebaliknya. Walaupun hanya tuduhan, tindakan tetap diambil. Itu standard baru. Parti Kroni Rakyat, hingga hari ini tiada satu pun pengkritik mampu tunjukkan pemimpin utama PKR yang tiba-tiba jadi tycoon, memiliki aset misteri di luar negara ataupun hidup mewah tidak masuk akal. Yang ada hanya tuduhan kabur yang sengaja dibiarkan kabur kerana kekaburan adalah satu-satunya perisai mereka. Sebaliknya, FDI mencapai parasa tinggi sejarah pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi 5.1%. Ringgit dan saham Malaysia antara terbaik di Asia. Bukti kepercayaan pelabur antarabangsa terhadap reformasi dan kestabilan. Parti Keluarga Rasuah, jawatan dalam PKR dimenangi melalui pemilihan terbuka. Lebih 20,000 delegasi bukan diwariskan. Pemilihan 2025 yang pertama semasa memegang kuasa persekutuan berjalan demokratik sepenuhnya. Keahlian parti melonjak 1.16 juta. Jika ini rasuah, di mana wang haramnya? Parti Kelentong Rakyat, janji reformasi sejak 1998 kini jadi realiti. Najib Razak dipenjara atas kes 1MDB. Aset lebih RM9 bilion dirampas dan dipulangkan. Akta anti lompat parti dilaksanakan. Subsidi bersasar elak bocor kepada jutawan dan warga asing. Gaji minimum RM1,700 manfaat kepada 4.4 juta pekerja. Inflasi terkawal 2%. Ekonomi Madani sasarkan pendapatan buruh 45%. Penyertaan wanita 60%. Top 30 ekonomi dunia. Top 12 daya saing global. Top 25 persepsi rasuah. Malaysia berjaya fasilitasi perjanjian damai Kuala Lumpur antara Thailand dan Kemboja 2025. Kerajaan yang benar-benar menipu rakyat tidak akan benarkan dirinya dikecam setiap hari tanpa sekatan. Di sini ejekan bukan saja hidup, malah subur. PKR tidak suci, ia tidak kebal kesilapan. Tetapi menggantikan kritikan dasar dengan lawak ejekan bukan kebenaran politik. Ia tanda keletihan intelektual. Apabila idea sudah pupus, sindiran jadi senjata terakhir. Apabila fakta menyusahkan, emosi dijadikan pelarian. Malaysia tidak kekurangan orang pandai mengejek. Yang semakin kurang ialah kesediaan berhujah secara jujur. Selagi politik direndahkan jadi pertandingan akronim bodoh, yang rugi bukan PKR semata-mata. Yang rugi ialah kematangan demokrasi kita sendiri. Kerana pada akhirnya, sindiran mungkin menang tontonan, tetapi hanya dasar dan rekod menentukan arah negara.